Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya ada masak kari udang cara saya. Yang ni video dia memang panjang lah, korang boleh tengok ya. Okey, dekat sini semestinya kena ada udang yang saya dah cuci bersih. Ada bawang merah, halia, bawang putih, sayur bendi. Ni bahan-bahan dia, ada tomato, ada asam keping, ada cili merah besar, daun kari, hel bercampur. Okey, kalau tak tahu hel bercampur tu macam mana, dia bentuk dia macam ni, korang boleh cari dekat pasar raya lah. Ni ada cili kisar. Okey, mula-mula kita panaskan minyak dekat kuali. Kita tumis bahan yang kita hiris nipis tadi, macam bawang merah, halia dengan bawang putih. Tumis sampai dia agak kecoklatan, baru masukkan hel bercampur, gaul rata, dan masukkan daun kari nak bagi aroma dia lebih wangi dan lebih kick semestinya ya. Lepas tu masukkan rempah kari ikan. Sepatutnya kena buat paste kari lah, biar tak macam saya ni, bila kita tuang terus kena masuk air. Lepas tu gaul rata sampai pecah minyak, dan saya dah tambahkan serbuk kari ikan lagi macam kurang. Lepas tu gaul rata, masukkan air. Bila dah pecah minyak, saya ada masukkan 2 sudu cili kisar nak bagi dia ada pedas-pedas. Kalau tak suka boleh skip lah cili kisar tu. Lepas tu gaul rata, masukkan air secukupnya. Yang ni saya masak berulang kali lah, maksudnya masuk air kering, masuk air sampai banyak kali. Korang boleh tengok lah video ni. Lepas tu bila dah betul-betul pecah minyak lagi, macam ni, korang boleh masukkan udang yang kita dah cuci bersih lah. Kita masukkan, jangan lupa kita gaul-gaul. Masa ni korang tak boleh tinggal, sebab kalau tak nanti rantung. Okey, yang ni saya dah masukkan air secukupnya. Kalau korang suka yang ekstra kuah dia, boleh tambahkan. Okey, lepas tu masukkan asam keping, masukkan cili merah besar. Saya ada masukkan cili padi hijau juga, masukkan sayur bendi, masukkan tomato, masukkan garam secukupnya, masukkan perasa, dan masukkan sedikit gula pasir nak bagi rasa dia balance. Okey, kalau korang tak suka ada rasa gula tu, korang boleh skip.